Assalamualaikum murid-murid. Hari ini kita akan belajar sirah. Tajuk kita ialah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jom kita mula. Okey, apa yang kita akan belajar hari ini ya? Pada akhir pembelajaran nanti awak semua akan dapat kenal biodata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita juga akan ambil pengajaran daripada kisah kelahiran baginda. Baiklah, jom kita mulakan. Untuk bahagian pertama ni, kita akan kenali biodata rasul terakhir kita, Nabi Muhammad SAW. Okey, jom kita tengok. Nama penuh Nabi kita ialah Muhammad bin Abdullah. Baginda lahir pada hari Isnin 12 Rabiul Awal di Mekah. Baginda berasal daripada kaum Arab Quraisy. Seterusnya, kita nak kenal pula keluarga baginda. Keluarga Nabi Muhammad SAW ni datang dari keturunan yang sangat mulia, tahu? Ini adalah ahli keluarga terdekat baginda. Datuk baginda bernama Abdul Muttalib, ayah baginda Abdullah dan ibu baginda pula Aminah. Cuba ingat ya 3 nama ni. Baik, sekarang kita akan lihat pula kisah zaman kanak-kanak Nabi. Walaupun baginda masih kecil, baginda dah pun hadapi macam-macam ujian. Baginda dilahirkan di Mekah pada 12 Rabiul Awal. Kelahiran baginda ni sangat istimewa sebab baginda adalah rasul yang terakhir untuk kita semua. Semasa kecil, Nabi Muhammad SAW melalui banyak ujian. Ayah baginda meninggal dunia sebelum baginda dilahirkan. Kemudian, ibu baginda pula meninggal dunia masa baginda masih kecil. Baginda dijaga oleh datuknya Abdul Muttalib. Selepas itu, bapa saudara baginda Abu Talib pula yang menjaga baginda. Murid-murid, anak yatim ialah anak yang kehilangan ayah. Jadi, Nabi kita seorang anak yatim. Tapi, walaupun baginda anak yatim, baginda tetap membesar dengan baik. Semua ujian tadi tak buat baginda jadi lemah tau. Sebaliknya, baginda membesar dengan akhlak yang sangat-sangat mulia. Jom kita tengok apa sifat-sifat baik baginda. Nabi Muhammad SAW ni terkenal sebagai seorang yang jujur, amanah dan berakhlak mulia. Sebab itulah baginda sangat disayangi oleh ramai orang. Jadi, kesimpulannya, Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Isnin, 12 Rabiul Awal di Mekah. Baginda berasal daripada keturunan yang mulia dan membesar sebagai insan yang sangat baik. Okey, sekarang masa untuk uji minda. Jom kita jawab soalan ulang kaji. Cuba jawab ya murid-murid. Soalan pertama, apakah nama penuh Nabi Muhammad SAW? Soalan nombor 2, baginda lahir pada tarikh berapa? Ingat tak? Seterusnya, soalan ketiga, baginda lahir di mana? Senang je ni. Soalan keempat, siapa yang jaga baginda selepas ibu baginda meninggal dunia? Dan soalan terakhir, apakah maksud anak yatim? Kita baru je belajar tadi kan? Alhamdulillah, tamat pembelajaran kita hari ini. Jumpa lagi dalam pelajaran sirah yang seterusnya ya. Assalamualaikum.